sedang solat jemaah, saya baca kuat, saya dah nak khusyuk. Macam mana kawadah tadi? Pintu rumah kena tutup waktu maghrib, syaitan masuk. Dah pintu masjid tutup, buka pun orang nak lari sembahyang garik. Bang, mungkin tutup pula sembahyang garik kalau tak ada orang. Nah, jadi bila garik mana? Garik dia lari dah daripada rumah, daripada masjid. Rumah kita dalam hadis tak kata pintu masjid, pintu rumah mong. Faham? Hendaklah kamu tutup pintu-pintu rumah kamu dan jendela rumah kamu, bukan masjid. Dah masjid dah masuk, lari dah. Mana dalil lari? Nabi kata dalam hadis 14 riwayat. Iza azzana al-muadzinu fa'adbar syayatin. Bila dilaungkan azan oleh Tok Bilal, habis pakat lari syaitan. Lari daripada mana? Tengoklah kitab-kitab syarah. Minal masjid, lari dari masjid. Dah lepas tu, habis bila orang nak qamat, baru dia mari habis qamat. Summa akbalat faqala ya fulan uzkur kaza wa kaza lima lam yakun yazkur. Hei Syekh, cuma ingat barang ni hak tadi mudah ingat. Kita pun tengah sayang, oh anak kucing mutu atas robok. Tengah bayang. Tu kaedah dia lagu tu. Cuma hak rumah kita ni bukan syaitan yang datang mengganggu jemaah, datang buat kacau, nak tumpang duduk dalam rumah kita. Faham? Soalan seterusnya,